Memakai cermin mata sejak di bangku sekolah lagi. Sahabat-sahabat semua, ni Mama Z berasal dari Kampung Raja Besut, Terengganu dan kini Mama Z menetap di Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya nak bagi tahu, selama ni Mama Z mengidap sakit migrain yang teruk, resdung. Lepas tu secara tak langsungnya Mama Z memang pemakai cermin mata sejak di bangku sekolah lagi. Memang dah lama, puluhan tahun. Jadi Mama Z rabun silau, rabun jauh, rabun dekat, semua package ada. Tetapi setelah Mama Z menggunakan air syifa yang diperbuat daripada air zam-zam ni memang terbaik bagi Mama Z kerana dengan izin Allah, Alhamdulillah, selama 2 minggu Mama Z titiskan sebagaimana yang disarankan, titis 5 kali sehari sambil-sambil berdoa. Alhamdulillah, Mama Z rabun silau dalam masa 2 minggu sahaja. Rabun silau dah tak ada. Selama ni Mama Z tak pernah drive, tak boleh drive. Sebab apa? Sebab rabun silau yang tinggi dengan lampu yang datang ke depan. Apabila guna ni, itulah cerita dia. Memang tak ada dah. Rabun dekat tu mengambil masa sikit dalam sebulan lebih. Dan sekarang Mama Z dah tak pakai cermin mata lagi. Walaupun puluhan tahun Mama Z memakai cermin mata. Alhamdulillah, Mama Z syorkan kepada sahabat-sahabat yang di luar sana supaya gunalah air zam-zam, air syifa ni kerana diperbuat daripada air zam-zam yang kita tahu air zam-zam adalah ubat segala penyakit. Dengan izin Allah kita doa dan di dalam ni ada lagi berbagai zentin dan juga blackbird. Kita merawat, menjaga mata kita kerana mata kita adalah panca indera yang paling berharga dalam hidup kita. Itu saja.